Kisah Nabi Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam daripada tanah liat yang diambil dari seluruh pelosok bumi. Baginda dikurniakan beberapa kemuliaan iaitu akal, ilmu dan perintah sujud. Semua malaikat patuh, namun iblis enggan patuh kerana kesombongannya. Merasa dirinya lebih mulia kerana diciptakan daripada api berbanding Adam alaihi salam diciptakan daripada tanah. Adam alaihi salam ditempatkan di dalam syurga dan Allah menciptakan Hawa daripada tulang rusuk Adam alaihi salam untuk menjadi teman setianya. Mereka dibenarkan menikmati segala apa yang ada di syurga kecuali satu larangan. Tidak boleh dekati atau memakan buah daripada sebuah pohon tertentu iaitu pohon uldi. Iblis yang menyimpan dendam mula menghasut Adam alaihi salam dan Hawa dengan memperdayakan mereka bahawa jika memakan buah tersebut, neraka akan dijadikan mereka malaikat atau hidup kekal di syurga. Kerana terpedaya dengan sumpah palsu iblis, mereka memakan buah tersebut. Setelah menyedari kesilapan, mereka segera bertaubat dengan doa yang diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri." Allah menerima taubat mereka namun memerintahkan mereka turun ke bumi untuk memulakan kehidupan baharu sebagai khalifah. Apa pengajaran yang paling menyentuh hati anda? Komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe.